Ya Allah, nampak depan mata mat kapal flotilla dibawa balik ke pelabuhan Israel. Tu, kapal Israel. Kapal Israel laknatullah. Okey, ini kenyataan buat masa sekarang Apa ingat baik-baik. Saya tak mau siapa-siapa tanya lah lagi. Okey. Dengar baik-baik Dengar baik-baik. Ini kenyataan yang dapat daripada sana overall 90% is true. Okey. Saya bagi tahu dengar baik-baik kenyataan ni. Almost there, almost done. Hampir ke semua, faham hampir ke semua kapal-kapal semut flotilla dah pun ditawan dan dah pun ditahan oleh Israel laknatullah. Tu, semut punya kapal. Semut punya kapal, mana nampak ni? Bendera G, mana nampak tak? Mana nampak tak? Ini dah dibawa balik ke port Israel. Ini port Israel ni. Video ni adalah port Israel dekat apa nama tadi? S. So depa dah bawa balik. Okey. Depa dah bawa balik semua overall hampir semua kapal semut flotilla ke port S. Dan kenyataan dari Israel kata semua tahanan akan baik-baik, depa tak akan buat apa-apa. Ini daripada depa lah. Okey, yang paling ingat dulu aku cakap. Depa tak akan buat apa-apa. Cumanya depa akan tahan dan depa akan hantar balik ke semuanya. So maksudnya bekalan-bekalan makanan yang semua kita bawa ke G ni akan dirampas. Depa akan ambil semua barang-barang. Depa tak akan bagilah, confirm lah depa tak akan bagi. Dan tahanan ni semua akan dihantar balik pulang ke semua negara masing-masing. And then maksudnya depa 100% nak patahkan misi flotilla. Cuma sekarang ni hanya tinggal satu sahaja kapal yang masih berada di perairan G. Dekat tadi aku tunjuk apa nama tu? Apa tadi yang aku Al-Balah tu, ada satu lagi kapal yang almost there, hampir sampai sana, tetapi Israel dah bagi tahu kalau kapal tu berani masuk ke perairan G, dia tak akan teragak-agak untuk kapal dia pi potong tu dan bawa balik. Dan akan tahan juga macam mana kapal-kapal lain semua ni kena tahan lah. So bermaksud hampir overall kapal dah ditahan dan dibawa balik ke sini. Dan yang paling menyedihkan bagi kita adalah dekat Al-Balah almost 85% rakyat G dah menunggu kat sana. Sebab apa? Pagi tadi depa dah dapat kenyataan daripada media depa yang semut flotilla akan bawa bantuan tiba kat sana. So depa dah pergi tunggu kita dengan harapan kat sana, dengan penuh harapan dekat sana lah. So tak ada satu pun kapal kita yang sampai. Semua kapal-kapal semut flotilla dah dibawa balik ke S. oleh Israel, dah ditunda balik ke S. dan dah ditawan ke semuanya. Hampir overall nak bagi makanan je sampai macam ni sekali. So sekarang ni semua satu dunia mohon maaf kepada rakyat G. Kita dah buat sehabis baik, tapi mungkin perancangan Allah lebih baik. Kita tak tahu ke depan hari macam mana. Okey, kita tak tahu lagi macam mana esok, apa lagi perancangan Allah nak buat, apa lagi nak jadi. Cuma buat masa sekarang itu sahaja siapa yang saya boleh kongsikan. Okey, jangan tanya kapal Mikeno ke semua, hampir ke semua dah kena tahan dan dibawa balik ke port Israel. Inilah port dia.